So hari ni dalam video ni saya nak tunjuk satu benda baru lah, ilmu baru lah. Okay, siapa yang nak tahu, ni MT helmet Cosmo X design Hakim Danish. Kat depan ni ada dua visor smoke, yang ni warna silver. Okay, nak tahu visor tu sebab ramai yang tanya kan, boleh ke visor ni siang malam ataupun boleh ke pakai untuk malam. Untuk MT helmet ni, kelebihan dia visor dia ni korang kena beli add-on lah. Kelebihan dia visor dia boleh pakai siang malam. Okay, nak tahu visor tu boleh siang malam kan, senang je. Korang tengok ni, macam ni ada stiker kan. Ni stiker ni, korang tengok macam ni. Kalau still lagi boleh nampak jelas kat situ, boleh lah siang malam. Senang je kalau nak tahu visor ni boleh siang malam. Korang test dengan cara korang ambil, tengok lah visor ni daripada permukaan depan. Korang ambil tangan korang. Okay, kau nampak lagi tangan korang tu, maksud dia boleh siang malam. Ada yang malam tak boleh. Okay, contoh dia helmet Bill Mola ni, nampak ni. Saya masuk tangan, nampak halus-halus itu. Ni memang malam memang out. Tu beza dia guys. So sebelum nak beli helmet, korang kena tahu lah sama ada dia ada visor siang malam. Sebab sekarang kan musim hujan, nampak kat luar tu tengah hujan tu. Kalau pakai visor yang malam tak boleh, memang susah lagi kalau hujan. So belajar sesuatu, sila komen.